Seterusnya dipersilakan sesi pendapat pemain dengan Ifki Muhammad. Masih disampaikan kooperatif format dan format dari pihak kembali ke tempat duduk masing. Hadirin sekalian, saya akan perkenalkan terlebih dahulu para pemain dari Redu Upsi. Kalau Somali tapi yang atas taekwondo bukan sini. Saudara Muhammad Imran Masri. Okey lah. Selanjutnya saudara Nur Fitra Daniel Azlan bin Al-Azlan. Lagu Liga Bagus. Kita kena Selanjutnya saudara Muhammad Rosidi. Selanjutnya saudara Muhammad Abdul Fawaz Muhammad Syarif. Dan saudara Muhammad Wafri Abdul Wahid. Pengurus pasukan saudara Muhammad Abdullah Alawi bin Muhammad. Kita beralih ke Regu Politik. Diperkenalkan saudara Muhammad Iman Abdul Manaf. Seterusnya saudara Muhammad Adam Muhammad Syafi'i. Seterusnya saudara Muhammad Farus Izzat Bahari. Saudara Kawarizki Rosali. Dan saudara Muhammad Latif Kamazana. Urus pasukan saudara Muhammad Fikri bin Masih. Hadirin sekalian, kita berkata kita untuk orang akhir kategori itu ialah saudara Nordin Dato. Dipersilakan untuk berhadir dan diucapkan selamat pertama. Seperti kita ketahui buat pokok juga. Orang lain dari itu banyak unit lagi di sana berarti iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pemain peminat sepak takraw. Apa lagi yang di depan mata kita ni, Pian? Ya, sekarang ni sedang berlangsung final Fasilitas Sepak Takraw League di antara UPSI melawan Politeknik. Servis akan dibuat oleh Politeknik terlebih dahulu dengan mata kocong-kocong. Kocong-kocong. Iman. Dah diambil Imran. Oh, belum. Khairul Aman langsung tak bagi can. Macam biasalah. Bermaksud Pian kita kena bersedia bola yang akan menuju ke sini. Ya. Ya. Sekarang ni okey lagi. Sekarang okey lagi. Sekarang okey lagi. Sekejap lagi sebentar. Berkicap. Berkicap kita kena standby, kena berjaga-jaga. Bersiap siaga. 1-0. Menyala Khairul Aman. Ya, betul. Satu tolakan. Nampak kan? Macam gitu je nampaknya. Tapi tu sebenarnya bukan kosong-kosong, guys. Kosong-kosong. Ada hantaran-hantaran berisi beban yang berat untuk dipikul. Ya, betul. Itu Penang dia tekong. Rombongan Taufik pada Iman. Oh, aduh. 3 tan punya servis. 3 tan punya servis. 3 tan punya servis. Dua satu.
Ke mana arah servis ni? Saya 3 kot. Oh, Bol kaki kiri Iman, hantaran tinggi untuk Fairuz. Bocor blocking Khairul Aman. Kita bersiaran di mana? Di UTAM. UTEM. Bunyi dia pekat tu. UTEM. Okey, apa UTEM tu? UTAM tu singkatan bagi apa? Ha, Oh, semalam saya cakap. apa? Tembak menembak apa? Bukan. Tembak. Alah. Ingat apa? Kajang am ke apa? Ha. Teknikal. Melaka Malaysia. Belum Melaka Malaysia. Universiti Teknikal Melaka Malaysia. Oh, bukan Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Bukan. Saya cakap salah. Saya salah. Saya okey lagi. Malaysia Melaka. Allah tak betul. Saya betul lah. Betul lah. Betul lah. Saya cakap Malaysia Melaka. Betul. ya. Melaka Malaysia. Salah. Oh, keluar dalam. Oh, keluar. Poli tu kawan-kawan Adam opsi main petang-petang kat taman. Oh, Adam mana? Ada mana tu? Adam ada banyak Adam ni. Banyak. Adam Khalid ada. Ha. Adam opsi ada. Adam Usi ada. Adam Solihin ada. Siapa Adam Solihin tu? Adam Sinclair pun ada. Adam Sinclair. Adam Sinclair ada. Bukan meninggal ke? Bukan, itu Ashraf. Oh tu Ashraf. Itu Ashraf. Awas Songkit. Ada. Hai, Ya, ada. apa tu? Khairul Aman kot. Lemon ada. lah. Itulah Khairul Aman. Nasib Satu baik Khairul Aman. dinamika yang baik ditunjukkan. Oh, Adam killer opsi. Oh, 5-2. 5-2 dah, guys. Oh, luar daripada Imran. Sememangnya kita dah menjangkakan opsi final. Yep, betul? Cuma kita tak sangka Politeknik yang masuk final. Ya. Bukan kerana kita mandang rendah. Tidak. Cuma kita tak pernah tengok aksi mereka. Tak pernah nampak. Ha, Ni first time kita First tengok time. dia main. Kalau kita tengok cara Iman tu minta bola macam sopan je pun. Sopan. Tak Bagi galak. servis, Tak satu. habis servis dia laju. Oh, sangkut. untuk kali ketiga hari Kali ni. ketiga. Hari ni Aman macam banyak sangkut juga. Test net untuk kelenturan dia. Sobek is watching kabarnya. Sobe is watching. Ha. Selamat datang Sobe. Baik kaki kiri. Ada ada masih lagi. Peluang Khairul Aman. Satu untuk Fawaz. Dan Khairul Aman membelasah. Oh, keluar. 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 Tapi servis daripada Imran tu sebenarnya baik. Oh, Laju. lah. Boleh naik lagi. Oh, tapi blocking apa defend daripada Taufik pun baik. Baik ya. Kalau tadi airbot tu saya rasa mungkin dia boleh setting dengan lebih baik. Betul? Kan? Dia boleh set dia tinggi. Ya, ini final. Betul. Oh, Ada pula daripada Iman. Imran. okeylah. Kan? Beza dia huruf R tu je lah. R dia tak ada. Kalau tambah huruf P jadi lain. Iman. Setakat ni belum ada nama Iman. Oh, lord. Weh, lagi sekali. Kejadian yang bukan sama. Kira daripada Greek. Virus. Ya. Saya tak pernah tengok dia main ni. Sebab tu saya macam terpegun. Oh. Dia orang boleh Dan sampai bayangkan macam tu. tadi separuh akhir, mereka ketinggalan 10-1. Betul. Bermakna mental dia orang sangat Baik tu. nak kejar. Betul. Empat lapan, 4 mata ketinggalan. Yup. Awas. Iman Sangkut lagi. Yang Khairul Aman. Rahman. Mungkin sebab mulut saya tak selesai cakap jadi pukulan tak masuk. Betul. Laju sangat PPT. UPNM kalah ke? Ya, dah kalah tadi dengan Politeknik. Okey guys, terima kasih.
Share, mau share lagi. Udah kaki kiri diambil di situ. Oi, tinggi. Virus. Oi. Tapi betul, saya tengok virus ni, dia langsung tak ada buang-buang. Tak ada buang-buang, betul. Tarik Tarik, macam betul. ha? Tapi dia fly tinggi. Tinggi. Bola half court tadi masuk tu. Tapi dia, siapa nama dia killer ni? Apa tu? Killer virus Virus. Cara pukul dia mengingatkan saya seorang killer Singapore Oh. yang kuku setinggi tu. Pukulan dia lebih Itu kuat. baring tu. Yang baring. Kaki kiri tu. Bukan. Kaki kanan. Kaki kanan. Bila punya kira tu? Dia sezaman dengan Tekong Kidal tu. Apa nama tu? Tekong Kidal Singapore tu. Jangan kau kira si musim sepak tu. Tak, kuda. Oh. Farhan. Farhan, tapi killer dia tu yang rambut Killer macam tu. rambut blond tu. Ya. Oh, tu dia panggil blond eh? Bila poli tu nama dia Topik. Budak Kelantan. Oh ya. Sama Apple tu. Maknanya kalau game laju macam ni, peluang habis pukul 3 ada. Ada. Pukul 3, lepas tu kita pergi jamu raya betul ni. Jamu raya. Semua raya Hai. Ada di situ. ada. Topik. Antaran baik. Virus. Alamak. Jauh sangat. Tapi tadi saya perasan bola dia tengah-tengah. Double dah main dah. Double kemenangan untuk UPM. Final lawan UiTM. Aman memang budak UPSI bang. Ya betul. Dia sambung belajar di UPSI. Aman budak Kemaman. Betul ke? Betul? Ya, betul Kemaman. Sebab kalau dia Dungun tak panggil Aman. Dungung. Among. Lalat pun ada lah. Tak tahulah. Lalat ni sekena datang kat kita ni. Dia sapu ke minyak tu. Mana kita boleh cek penaja pace control. Betul lah Untuk game kat UPM, dekat UTM ni. UPEM. Kena panggil. UTEM. Dia punya pekat. Dah, betul lah. Saya kepala sekarang sakit tau. Tahu tak? Itu pagi tadi breakfast saya makan rendang sama tupat. Dia tahu tadi. Tengah hari pun sama. Tu. Sama lah. Tu tadi sarapan punya makan lah tu. Tengah hari tak ada. Tengah hari tadi macam tanah lah. Yalah. Jadi semalam sampai petai tau. Sama petai sedap tu. Kau aman kelas ketiga? Maksudnya kelas ketiga? Mata sekarang ini 11-5. Saya rasa macam cepat sangat game ni. Laju. Game ni laju. Dah belum ada lagi aksi menarik. rally aksi-aksi yang menarik. Dia macam tak apa-apa nak final sangat lah. Betul. Betul. Siapa servis? Asal? Polis servis. Nombor 11. Nombor 11. Terkena. Mata keenam untuk Politeknik terhasil daripada satu servis. Iman. Tekong dipanggil. Marah pasal provokasi. Mungkin provokasi yang agak melampau di situ. Mungkin kita akan gunakan pakai tu di Taman Mesra. Sebab provokasi agak melampau ya. Baik pula ni. Oi. Telah pun tiga sentuhan. 3 sentuhan. Cuma saya rasa dia perlu adjust setting dia. Setting dia macam agak jauh sikit. Ke memang dia minta? Mungkin training dia memang macam tu lah. Mungkin 7 untuk Politeknik. Lepas tu Iman pun saya tengok haram sebiji drop tadi. tak ada. Game 4 tu macam. Ada Tekong Kidal banyak semua game baik. Tak tahulah. Tapi semalam dia ada sebiji saya satu tu saya tengok. Ya. Masa suku hari semalam. Aju. Figure. Cuma tak tahu lah mencari raya ke.
Setahun hanya Hanya sekali. sekali. Ini pun sama juga. Sangkut. Dah pula pada Imran. Apa 12? Sangkut lagi. Ai. Adakah patut saya lelap dulu tadi? Saya rasa duk tiga mata ni berada lelap dulu. Lelap dulu Lelap dulu kan. Baru bangun dah habis dah. Kan? Sebab saya rasa saya sakit tengkuk. Ya, sakit tengkuk. Patut nampak macam restless. Kan. Oh. Baik, lebih pada Imran. Lapan mata air 14. Seperti dijangkakan. Side mana tu? Kena. Nampak. Pajak dia. Sempat Khairul Rahman melonjak tinggi dengan melakukan satu jentikan atas Wan Azman. Macam gelanggang cantik baru nampak. Sukan apa ni bang? Ada Tuan Azman. Ya, Cik Zul. Nampak lepas sikit sikit. Tukaran petak. Poli semua budak baru ke bang? Baru. Saya rasa baru sebab tahun lepas saya tak nampak dia orang ni. Orang lain. Ni baru-baru ni semua ni. Untuk baru bermakna tahun hadapan dan Masih ada. sikit akan datang. Masih Masih ada lah. masih Dia ada. prospek bagus. Sebab dia diploma kan. Ya, betul. Sebab saya tak tahu lah Pian. Tiba-tiba kan. Saya terbayangkan cendol durian. Cendol durian menarik tu dia semalam tak dapat. Cendol durian ke Saya cendol rasa balik ni kita kena cari lah. Cari juga dia. Cendol durian kena dengan cakui. Goreng pisang. Boleh? tu. Tanya Eddie, mungkin dia ada pernah pergi sebelum ni? Di Jawa lah. Mana ada makan cendol. Oh tak ada Cendol dari sini ke? Kampung Mountain tu suruh kita pergi. Mampus. Itulah yang paling top lah. Yang awak tahu tak berapa jamnya Melaka? Encik Fitri dengan Encik Ai tu bawa tim politeknik ke? Iyalah tu. Final ke bang? Ya betul, final. Terima kasih kepada yang memberikan bintang-bintang di langit. Ya. Terima kasih. Kami sangat hargai. Berapa dah poin? Ini dah pun tamat set yang pertama. 15-8 kemenangan UPSI. Jadi kita boleh bayangkan yang di depan kita tu adalah bakal-bakal guru. Ya. Guru bertemu dengan Maknanya dalam masa 5 tahun paling tidak daripada sekarang. Murid-murid sekolah kita akan berpeluang. Cikgu dia pemain Malaysia. Ya. 5 tahun daripada sekarang paling tidak Betul? Betapa bangganya mereka. Oh. Macam suara Abang Muhsin tu. Ya, betul. Ya, tapi sebenarnya yang ni kira dia punya replika lah. Kita pakai replika saja sebab Muhsin sekarang tengah tidur. Jadi maknanya kalau cikgu daripada tak payah bawa Otan tak payah bawa. Tak payah bawa Pakai apa? Buku bola je kat situ. Oh, bola. Baling. Small, mam. Itu training tu. Training tu. Parent tak boleh marah. Ya, pakai rotan. Bukan rotan. Bukan pakai rotan. Tak, sekarang ni lalatnya apa cerita ni? Ya ilah. Poli kurang memberi saingan. Saya rasa bukan kurang memberi saingan. Mereka mungkin dah ada satu mindset lawan player-player terkenal kan. Ya. Mungkin dia dah ada satu hal lah tu. Betul. Jadi mereka perlu lebih yakin dengan diri sendiri untuk berdepan dengan pemain-pemain ini. Tak boleh. Tak mustahil mereka boleh bawa ke third set. Sebab nampaknya 5 poin yang pertama dia boleh fight. Betul. Lepas tu je kena siang Ya. tinggal kan. Yang mana itulah yang berlaku pada Malaysia dulu. Dia macam hilang hilang momentum. Jangan lupa Khairul Rahman demi libasan ke arah kita ni.
Oh, okey. Kita cover. Awal-awal kita orang dah cover dah. Kita orang nak lari dah sebenarnya ni. Kita nak lari dah. Satu sama. Imran. Oh, dah. Rupanya bukan Karaman aja. Karaman je. Imran juga berpotensi. Imran pun potensi untuk kena kita Final double dah main ke? Dah main dah. Tadi UPM menang. 1-2. Iman servisnya mungkin ke arah Fawaz. Bola belum sampai. Macam menyanyi tu. Dia sedih tu. Macam sedih sangat bunyi nyanyian tu. Miburkan hati katnya. First ball yang baik pada Iman. Itu kalau Azim tu lagi atas dia Lagi punya atas. Dia punya lonjak dengan tinggi dia. Iman tu poli position. Oh iya ke? Poli PD. Tekong Poli PD. Oh. Killer Poli Penang. Poli Penang. Okey. Tu lepas ni boleh ajak dia mancing lah. Topik Poli Shah Alam. Apa feeder? Pak 2. Imran. Dari Iman. Oi. Hantaran Taufik Sedap. lagi. Oh. Itulah kalau Azim lain lah. Kalau Azim tu ada tu. Ada chance lah Baik Fawaz. Hantaran untuk Khairul Aman. Ui, kena tangan sakit. Kan. Aduh, yai. Enam dua. Drop baik daripada Imran. Jarang-jarang ada drop dia. Jarang-jarang. Dia bila compimdem tu. Compimdem Semua dia boleh. Bukan condifen. Makan. Compimdem. 27. Oh, saya dah terasa cendol kat ni kan. Oi. Aman naikkan bola tu. Yai. Sampai situ dia pergi. Kalau dia gulung sini, saya rasa kena kat kita. Standby, saya dah standby kat depan ni. Ni sekejap, saya cuba dulu. Oh, sempat Okey. Boleh. Lepas ni Zul, kita cendol pula. Cendol. 8-2. 8-2 Hai, kenapa tak pergi? Sebab kaki dia belum jatuh, bola dah jatuh. Kan? Cepat Bola drop jatuh. biasa kan kaki dia. Sering. Betul. Kan? Kita boleh agak kan. Jadi kita ingat dia empuk bola tu. Kaki drop dengan servis laju sama je. Sebab dia punya kaedah drop dia lain. Oh, okey. Dia bukan drop gesek. Dia drop macam Dia macam touching sikit touching bola tu tu lah. kan. Macam ada seorang lah Zul. Apa nama dia? Zul ke? Zul tu main tekong tak dia apa. Tak. Final. Dah main 5-5 lagi. Oh, cendana Oh. Kuda itu kan kuda bawah. Betul. Kuda bawah.
Boleh tidur lah final macam ni. Yelah, awak sebab laju Imran. Mana sama. Conference Oh, bukan confident, conference. Oh, Along baru sampai Melaka. Bang Musin tak live ke? Ada live. Ada live. Di Bola Lautan TV. Siapa? Along pun dekat Melaka. Zul kapan? Apa tu? Baru sampai Melaka. Lambat. Dua sembilan guys. Wah, dah makin dekat dah. Semakin menghampiri. Makin makin. Risaukan saya. Kami sekarang dah dalam keadaan bersiap siaga sekiranya bola datang kat kita orang Ada bencana alam. Aduh, ayang. Tadi time dia lawan apa di semi final dia. Bagus dia main. Pengalaman beza kan. Pengalaman lepas. Saya dah standby dah macam ni tadi. Standby Wah, itu kalau ni gembat Tu pasal sebab dapat bola shot tu. Mesti tarik habis ni. Tarik habisnya. Sedap. Ada lagi? Ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Macam tu je. Nampaklah yang UPSI ni dominan. Terlalu dominan. Terlalu dominan dalam game ni. Macam tak ada apa. Mana untuk seka-seka akan datang ni. Nampaknya macam tu lah. Kan? Silap game 3 state pun kerah ni. Ini keras. Dia ada peluru, ada defend. Defense semua ada, nampak tu. First ball semua ada. Hai, dah standby Pak? Standby. Siap siaga Siau kita. Siau. $13-3, 10 mata dia. Jauh guys. Jauh. Nampak tu. Siut lah bola tu jahat lah. Jahat lah bola tu. Bola tu jahat lah. Dia sepak tu. Bola tu jahat babe. Petang ni saya buat macam tu. Tengok lah. Petang ni sempat dia petang ni. Makan lah. Singgah lah kot mana-mana kan. Nak tunjuk buahnya pasal kan. Jauh je. Empat. Dan ini adalah belum. Ada. Oi, Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Mai. Hanya Fawaz. Betul-betul kontrol court dia memang A lah. Tanya. Dahsyat betul lah. Itu memang penutup yang indah lah. Malangnya out frame. Ada off frame. Tak nampak. Kita tak nampak. So kita yang tengok ni jangan tahu apa perasaan dia. Ya. Baik, itulah saja VSL. Ada. VSL Secret 1. Yep. Kemenangan untuk UPSI bagi acara regu double untuk pasukan UPM. Yep. Tahniah pada dua-dua pasukan. Baik, kita berjumpa lagi di siaran akan datang. InsyaAllah minggu depan kita akan bersiaran langsung di Serata Tanah Air. Kami akan menjelajah gelanggang-gelanggang untuk anda. Alright. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum semua.